Biasa-biasa je lagi. Belajar sekadar nak tahan kak ni je. Kalau jumpa orang jahat, nak pulak orang-orang lelaki hok galak. Hah? Orang-orang lelaki hok galak? Kak kena kaca ke? Nawa kalau kapi tak ada. Dia cuma nebang je. Oh. Kaki Kak Ning boleh tahan laju ke? Kalau dah gerang, kena dos orang. Galak gelengnya ngak. Ya dok kak. Doh, jadi gana orang tu kak? Kak pergi pengajian terus perut ye. Dok cakap banyak. Tapi itulah. Kak pulak jadi debo. Tengok ye sakit tang. Kak lari terus lepas tu. Tapi dalam hati Kak kabar, padam muka. Galak ngak. Allah, boleh tahan serang juga ye ni. Takut pula kita dengar kak. Kalau takut, kena jadi juruh lah deh. InsyaAllah kak. Tapi dok pelik. Ramai orang nak kacau kak. Buat apa pula? Orang lawa. Biasalah kak. Ramailah orang nak kacau dengan ngejahnya. Lawan dia kok. Biasa-biasa je meh. Eleh, ayat kau puang. Gitu awak umur. Bukan nak mengaku. Biarlah hati bunga pun. Doh, memang lawa sungguh pun. Tuan badang, doh kan nak mengaku awak. Tidak je Kak. Kak tahu air tu temak. Mesti kan bawek awak. Ayat. Kau datang kita lah. Orang kata ke ya tu. Lawa. Sungguh kak. Dok nak buat sikit. Ada beauty mah nak wik karek. Main puji-puji ni. Terima kasih je lah. Gitu loh. Orang kata sungguh. Tak berpiti mah kak. Kita nak kak je. Untuk jadi ibu kepada anak-anak kita di masa depan kayak gini. Ni kalau aku gurau gini dengan ya, mesti ya cuk aku galak terus. Jangan. Harik. Laju paman dia pula tu. Ni ai rumah. Kuat ngoyak teh budak ni. Tu kalau dok kabar laju pas taman depan nuduh rasanya. Aduh, malunya. Mana ada kak? Saya nak pergi kat tos sapoh ni je. Nak tengok sapoh. Ada orang ambil duk lagi. Alasang pun. Duk kukuh langsung. Nak kau lagi Kira lagi Kak masuk dua Okey kak. Terima kasih kak untuk nasihat tadi deh. Tak ada Kira lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hilang rasa beban dalam kepala aku ni kak. Terima kasih kak Aku harap keadaan jadi kau molek lepas ni. Assalamualaikum. Orang balik dah. Baru balik mu. Arik, mes sini kejap. Abang nak cakap sikit. Kenapa hal pula ni?